Saya hari ni dapat peluang untuk test Zontes 368. Ini version high seat. So kita tengok macam mana performance motor ni. Okay. Hello, good morning from Thailand. Selamat pagi. Okay, ini hari ketiga dekat Hanyai. Semalam hari kedua saya tak buat apa-apa recording. Saya hanya buat video untuk TikTok lah. Ini hari ketiga. So hari ni kita akan join 3CCR charity ride. 3CCR charity ride. Kami tak tahu apa ke mana dan atau cara majlis tu. Hanya join ride tu lah. Mana dia orang pergi, kami ikut. Okay. Hari ni hanya tiga orang daripada grup kami pergi ride ni. Sebab kita apa nama, yang lain dia tak ada minat nak pergi. Dia orang nak relax dekat hotel. So kami saja yang pergi. Okay, nanti saya akan update Oh. Actually, they should not let the truck in first, let the bike in first. முதல்ல ரெண்டு பஸ் உள்ளுக்கு போய் ரிவர்ஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் உள்ளுக்கு வந்தோம். பஸ்ஸா? two buses inside. How the motor நல்லா இருக்குயா? மொதல் என்ன தெரியுமாச்சு, அவங்க நம்ம ஹோட்டலுக்கு வருதான், அந்த மாஸ்டர் வந்து இங்கே புற சொல்லிட்டான். நான் சட்டையை பார்த்துட்டு அவரு வேஸ்ட் போட்டிருந்தாரு. அப்புறம் இவ்வளோ திரும்புறாரு. நான் சொன்னேன் எங்க நைக்கோலா பழு, ஏன்னா இது தாண்டி தான் வரணும் ஹோட்டலுக்கு. ஆமா இல்லையா? இல்ல இது அரௌண்ட் அபவுட் தாண்டி உங்க ஹோட்டல் இங்க பக்கமா கிட்ட மிட் டவுன். நேற்று லாலு பண்ண அந்த ஹோட்டலு ஜோக்கா தான் இருக்கு. என்ன ஹோட்டலு? மிட் டவுன். அப்புறம் சிவம் வாங்க. இது கஷ்டம் இல்லை, அந்த மாதிரி வழியாக வருது. நேற்று நீங்கள் உள்ளே பூந்துருக்கணும். நேற்று டின்னருக்கு நீங்கள் உள்ளே பூந்துருக்கணும். 10 seconds later. Okey, kami dah bergerak dari tapak event. So sekarang hari ni ride sejauh 30 km. Tapi kami tak tahu kat mana kami semua akan pergi. So we just go with the flow. Okay? So, mega konvoi. Entah berapa ratus motor kat sini. Okey, kami akan pergi ke lokasi pertama sekarang. So, selepas video ni saya ada tipik sekali route Google Maps dalam video ni ya.
tengokkan kat depan guys. Wow, betul-betul cantik. Oh, sangat-sangat cantik. Dia mengalir ke mana Saya mengalir ke Satun. Kami just ikut Konwoi ni lah. Tak pasti sangat. Tapi macam tadi nampak pergi Satun lah jalan ni. Pergi ke Satun. Konwoi ni sangat panjang. Oh. Apa yang penganjur bagi tahu untuk tahun ni ada sebanyak 1,500 orang menyertai 3 country charity ride. 1,500 orang peserta ya. So untuk konvoi kali ini pada pagi ni lah ada dianggarkan lebih 1,000 motosikal yang hadir dalam konvoi ini. So kalau anda tengok video ni pun anda akan dapati yang memang sangat panjang konvoi ini. So kalau masa kita ride konvoi ni, kita dapati di setiap persimpangan polis Thailand dia jaga trafik kat sini dibantu oleh marshal tempatan. So konvoi kali ni memang best lah, memang seronok. Jarak yang dilalui adalah sebanyak 24 km. Tak adalah berapa jauh, tapi okey lah. Biasanya sebelum ni dia tak ada pergi jauh mana pun. Dia akan pergi 2-3 tempat. Tetapi kali ini dia hanya pergi 2 tempat sahaja. So wait and see guys. A few moments later. Okey, sekarang kita sampai ke Police Forensic Science Center. Macam Museum Science Police. Okey. Komplek dia besar juga. So nanti saya cuba untuk masuk dalam, tengok apa yang dia ada display kat sana. Okey. Okey, sekarang kita berada di Police Science Center. Okey, nanti kita akan tengoklah apa yang ada kat sini. So, Mr. Kudi, masuk. Yes, How you feel about the ride? memang sedap, mantap. Dengan dia orang punya disiplin terbaik. Oh, apa you rasa first time ride macam ni? Really happy Seronok. sebab dapat banyak contact dengan family. Oh. Thailand people really family. Oh, okey. Alright, let's go. Ya. Kita pergi tengok apa yang ada kat depan tu. Okey, sekarang kita depan Provincial Police Region 9.
Depan tu semua orang sedang berbaris lah. Kita nanti tengok apa yang akan dia cakap. Okay? Alright. Sincerely wish the event great success and hope it continue to inspire good deeds in the future. Thank you. President of the First Supervisor Class to give speech to the president. Okay, let me finish by thank you all of you who joined the event today. We hope that you have a safe trip and we look forward to welcome you back next year. And that's all for today. Please enjoy the ride. Thank you. அடுத்த வருஷம் ராணுங்களா ஈவென்ட் ஓகே போமா ராணுவம் எங்க அது ஹன்னையிலேருந்து ஒரு 400 கிலோமீட்டர். போலாம் One eternity later. Okey. Saya hari ni dapat peluang untuk test Zontes 368. Ini version high seat. So kita tengok macam mana performance motor ni. Okey bang, macam mana bang ni motor? Ajar sikit. Okey. Okey. Ni. Ya. Tekan brake. Okay. Okay, alright. Okay, alright. Okay. Zontes 368. Nanti kita test dia punya pick up macam mana. Oh, motor banyak bouncy ya. Banyak bouncy. Banyak bouncy, motor banyak bouncy. Bouncy. Tapi power dia okey. Dia punya power tu okey tu. Power dia okey. Pick up dia ada. Dia punya power ni cukup lah. Cukup ni untuk 400cc. Saya dah rasa dia kuat. Apa-apa pun saya hanya boleh bandingkan power motor ni dengan motor saya. So saya rasa dia punya pick up tu tak ke belakang sangat. Cuma saya rasa motor ni banyak goyang lah. Dia macam suspension dia lembut. Suspension dia lembut. Lembut ke keras? Keras kot. Sebab dia banyak bouncy kan. Okey. Saya tak selesa letak kaki kat sini. Macam ni okey. Macam ni okey. Okey lah, seat dia okey. Saya rasa selesa seat dia. Tak keras, tak lembut. Just nice. Okey, cukup lah saya nak test ni. Sebab
Salah apa, kalau ada jalan yang lurus panjang punya, okey. Tapi ni tak. So okey lah. Saya tengok, tunggu saya punya kawan siapa beli, nanti saya boleh test kat highway ke atau kat AMJ Melaka ke. Okey. Alright. Okey. Macam mana off? Oh. Okey. Bad puns later. Okey. Lepas ni diorang akan pergi ke rumah orang tua kebajikan. Tapi kami decide untuk balik ke hotel sebab nak pergi Lee Garden, nak pergi shopping sikit. So okey. Cukuplah aktiviti untuk kita hari ini. Oh, panas terik ni. Okey. Alright. Jumpa lagi. Jumpa nanti.